Pada laman dashboard, anda akan dapat melihat maklumat akaun anda di dalam kotak-kotak yang telah disediakan. Di bahagian atas adalah maklumat mengenai jumlah income anda, iaitu total income, total sponsor, development dan juga dynamic. Pada kotak seterusnya, anda dapat melihat network groups, iaitu direct sponsor dan personal group. Manakala kotak yang berwarna hijau pula ialah total sales bagi grup anda, sama ada left ataupun right. Seperti yang anda dapat lihat, terdapat butang tarikh pada bahagian atas di sebelah kanan anda. Di sini, anda boleh memilih tarikh yang anda mahu untuk melihat maklumat akaun anda. Sebagai contoh, jika anda memilih tarikh semalam, kotak-kotak ini akan memaparkan maklumat anda bertarikh semalam. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut mengenai akaun anda boleh klik pada butang View More. Pada bahagian bawah, akan dipaparkan jumlah PV anda yang terkini. Akan dipaparkan juga baki dalam e-wallet, M-wallet dan juga e-point. Jika terdapat sebarang promosi, maklumat mengenainya akan dipaparkan di bahagian bawah ini.